Mana lebih utama, mak atau bini? Nak jawab ke ni? Tak boleh jawab lagi, jangan gaduh. Apa benda utama tu? Kalau nafkah, bini. Mak jawab dah. Kalau taat, mak. Jangan tukar, jangan gaduh jawab. Mak dengan bini hak mana utama? Tengok apa benda yang utama. Nafkah, bini dulu. Taat, mak dulu. Mak kata A, bini kata B, jawabnya A. Faham? Tapi kalau ada satu saja untuk makan hari ni, mak dengan bini, kena dulu bini. Faham lagi? Mak, adik-adik lain kena pergi makan hari tu. Faham lagi? Itu nisbah. Jangan ada mak belaka. Pak saudara. Toki banyak kena beri nafkah. Tidur malam mak ke bini? Kena tidur dengan mak ke bini? Tak mau kata mak ni. Sedap kan mak jawab mak dulu. Tengok keperluan. Faham? Bukan jawab gitu, faham? Ada keperluan. Kalau gini mak dulu, kalau gini bini dulu. Tidur dengan mak, macam tidur dengan